Sekarang ni kita punya hosting dah siap lah. Dah siap setup. So kita nak pula yang komputer lain ni receive folder tu. Maksudnya tadi folder yang kita share, dia hantar dekat komputer lain. Okay, so cara setup dia adalah, okay, first pergi kat sini, tekan kat sini. Lepas tu pastikan keyboard keluar, tekan Windows, tekan R. Windows R. Okay. So Windows R ni dia perlu search tadi punya file. Okay, so nak tahu macam mana, pergi pula dekat hosting tadi. Pergi balik dekat hosting tadi, right click lama-lama, tekan properties. Okay, dia tekan dekat sharing. Pergi dekat sharing, dia tulis macam ni. So carikan ni. Okay, biasa takat gambar je ni. Takat gambar. Takat gambar dulu senang. So masukkan balik tadi. So tadi adalah // dia punya nama adalah machine 9. Okay, nampak dia ni machine 9. So maaf saya dia punya jalan. Okay, pastikan ni nampak ni // machine 9. Okay, tengok di sini pun sama // machine 9. Okay, dah siap. Tekan OK. Windows R. Okay. Windows R. Okay, so sama // machine 9. Dia punya huruf besar semua kena sama kena pastikan sama. Windows spelling name MACHIN Okey, ni kena check network. Check network. Oh, nampak dia berlaku sebabnya network lain. Okey, untuk buat pergi sharing ni pastikan network sentiasa sama. Network kena sama. Okey, so bila network dah sama baru dia boleh search. Mana ni video recall ni? Dah keluar. Nampak? So kalau network sama dia terkeluar. Okey, ni just tarik ni. Dia dah keluar, tarik letak ke desktop. So tu lah. Tu dah siap. So kita dah dapat lah folder tadi tu. Dah dapat lah, ni dah siap lah. Okay.